Tuan-tuan sekalian, lalu dengan rasa yang semangat yang membara dan api perjuangan yang semakin menyala-nyala, tugas kita kini hanyalah satu. Apa dia? Perang. Jagalah azimat dan wasiat ini sampai bila-bila. 3 azimat supaya menjadi pendinding kekebalan dan kekuatan dalam parti berkaramah ini, bersatu, bersetia dan berkhidmat walau dikerat kaki dan tangan. Panji-panji UMNO pasti terus dikibarkan. Sekalipun gamat musuh menyerang, walau diasak segenap cabaran, matlamat UMNO dan Barisan Nasional, kita akan terus tetap genggam seerat-eratnya. Pertahankan. Dan gigitlah nawaitu parti bertuah ini sekuat-kuatnya dengan taring-taring dan geraham yang mencengkam. Bangkit dan bangunlah. Bangkit dan bangunlah saudara-saudaraku. Bersumpah dan berjanjilah bersama saya. Bersetia dan berikrar. Salam UMNO untuk Malaysia. Salam rahmat negara bangsa. Jihad UMNO, jihad yang mulia. Jangan undur walau seinci. Jangan gentar walau sezahra. Bingkaslah. Perang kali ini kita gempur habis-habisan. Perang kali ini pasti kita dan Putrajaya tetap kita pertahankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup UMNO. Hidup Barisan. Hidup Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. 3 azimat yang telah diperturunkan kepada kita untuk kita berperang